Buang masa aku je layan Squid Game season ketiga ni. 6 jam untuk ending yang tak apa-apa. Okey, jom kita sembang sikit pasal Squid Game final season ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten movie review, series review, boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Tak tekan. Mantap. Pertama sekali, untuk mereka-mereka yang tak tengok lagi Squid Game season ketiga, tak layan sampai episod last lagi, aku bagi tahu siap-siap dekat sini, memang akan ada spoiler. Tak kisahlah daripada video aku ke, komen-komen kat bawah ke, memang akan ada spoiler. You have been warned. Okey, kita terus pergi kepada ending, part yang paling kontroversial lah untuk series ni, yang mana memang ramai gila orang tak puas hati dengan kemunculan baby ni. Ramai yang kata baby ni perosak series ni. Untuk aku mungkin ada ianya, tapi aku lebih tengok kepada watak utama kita, yang mana sebenarnya dia, kalau korang ingat lah dekat season pertama yang last tu dengan season kedua yang awal tu, the reason dia datang, dia masuk balik dalam game ni adalah dia nak mengubah game ni. Cuba bagi tahu apa benda yang dia ubah lepas season ketiga ni. Langsung tak mengubah apa-apa. Dia hanya mengubah takdir dia, mengubah nyawa dia. Mati. Okey? Serius, watak jahat masih lagi hidup, orang putih semua masih hidup. Aku rasa dia orang akan buat lagi Squid Game lepas ni, game-game lain, orang lain pula jadi mangsa. Dia langsung tak mengubah apa-apa. Yang dia mengubah hanyalah nasib seorang bayi yang baru lahir. Tapi part paling sampah untuk aku adalah part hujung sekali, yang mana nampaknya akan ada Squid Game versi yang Amerika punya. Tak payah buat. Squid Game ni, dia punya game-game yang diorang main tu adalah game-game tradisional Korea. Kenapa kau nak buat orang putih juga? Orang putih punya version tak payah. Even orang pun dah bosan tau. Sebab aku perasan kenapa Squid Game season pertama tu ramai gila tengok dan obses, tak ada nak skip-skip sebab kita macam tak tahu sangat plot dia macam mana. Okay, dia punya voting proses, dia punya game-game tu kan. Tapi bila dah masuk season kedua dengan season ketiga ni, kita dah mula bosan. Aku rasa bukan aku seorang je yang part voting je rasa nak fast forward je. Part bercakap-bercakap, tuduh ni, rasa nak fast forward je sebab terlalu banyak bercakap, terlalu banyak dialog yang tak penting, bosan, repetitive and so on. Kita pergi pula kepada karakter-karakter yang betul-betul function untuk series ni. Okey, bagi aku empat karakter ni memang function lah. Right? Dari segi impact dia orang and also emotional impact. Okey, pak nenek ni mati kan. Dia bunuh anak dia dan last dia bunuh diri dia. Bagi aku sangat-sangat sedih. Yang ini berkorban. Kita punya askar. Okey, Pak Sohun. Okey, perempuan ni MVP tapi I actually expect more lah. Okay, lelaki ni pun function juga. So, boleh kita